Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya Muhammad Amar Safwan dari murid tahun 6 Karisma dari Sekolah Kebangsaan Teluk Bahang. Kaifa halukum jami'an? Diharapkan semua rakan-rakan berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang mulia ini, umat Islam digalakkan untuk membanyakkan ibadah serta memohon keampunan atas segala dosa yang telah dilakukan. Saudara-saudari sekalian, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keampunan seluas-luasnya kepada hamba-Nya pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa Ramadan merupakan peluang besar untuk kita membersihkan diri daripada dosa. Selain itu, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita hendaklah memperbanyakkan amalan seperti membaca Al-Quran, bersedekah dan melakukan solat sunat. Di dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ittabi' as-sayyi'atil hasanah tamhuha." Maksudnya, sertakanlah setiap dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan. Dengan demikian, kebaikan itu akan menghapuskan dosa tersebut. Riwayat At-Tirmizi 1987. Syekh Abdul Al-Muhsin Al-Abad Hafizahullah menyatakan bahawa amalan soleh boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, yang boleh menghapuskannya adalah amalan soleh berserta taubat. Oleh itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan bulan Ramadan dengan memperbanyakkan ibadah serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang diampuni dosa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.